Cuba bayangkan senario ni. Kita tengah syok beratur kat kedai kopi ni. Okay, sambil-sambil beratur tu kita type email penting ni di iPhone sambil beratur. Okay, bila dah siap tu, kopi kita pun dah dipanggil. And then terus kita duduk dan kita buka laptop tu. Kita buka kita punya MacBook lah. Kita tutup iPhone. Buka MacBook tu atas meja dan bawah bucu kiri skrin MacBook tu muncul satu ikon kecil aplikasi mail dengan logo iPhone di dalamnya. Okay, kita klik je ikon tu dan anda boleh terus sambung menaip email yang ayat terakhir yang anda telah karang tadi. Kan? Nampak kan? Dia jadi macam orang panggil seamless lah experience yang kita ada ni, tanpa perlu kita copy paste, kita kena hantar draft lah apa sebagainya. Dia orang panggil, itulah yang dipanggil hand off, dan ia bukan silap mata, ia memang magic Apple. Atau anda jumpa link YouTube yang menarik di Safari pada Mac, lepas tu anda copy, sambil jalan-jalan di taman anda buka iPhone dan tampal dalam WhatsApp kawan anda. Terus orang panggil link tu akan muncul. Itulah dia Universal Clipboard. Anda tak perlu pening lagi nak fikir macam mana nak move ataupun pindahkan teks ataupun link antara peranti. Kalau Android, sejujurnya ia perlukan aplikasi pihak ketiga ataupun orang panggil Google perlu sync dengan sempurna, dan kena berdoa semoga rangkaian anda stable. Kadang-kadang kena pasang plugin sana sini, lock masuk dan pelbagai lah, baru boleh jalan kalau nasib baik. Okay, dengan Apple cuma hidupkan Bluetooth dan juga Wi-Fi, mereka dah kenal ataupun orang panggil recognize antara satu sama lain. Rasa wah tu bukan datang sekali masa pertama kali anda try, tapi datang setiap hari sampai anda lupa yang dulu. Hidup anda ni macam mencabar juga kan, dah leceh untuk buat perkara-perkara kecil macam ni. Itulah dia yang buat pengguna-pengguna ni ketagih nak guna produk Apple.